bagi kesayangan kita. Kita bersama dengan sekalian berbagai YB Abang Azmi Abdul dan Tuan Aziz sedang menyampaikan tempat. Dengan seorang banyak persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita selama maju bersama. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang saya hormati. Ramai orang besar-besar kat sini, orang kat sini ramai ya. Tuan Zai Hasri, Ketua Cabang Keadilan Puchong yang juga Ahli Majlis Majlis Suruhanjaya, Tuan Arasu, Ahli Majlis Majlis Suruhanjaya yang juga Ahli Majlis kita di sini, Tuan Saidin, Timbalan Ketua Amanah Kawasan Puchong merangkap Ahli Majlis Majlis Suruhanjaya, Cik Azli, Ketua Cawangan Amanah Puchong, Sarjana Puchong, sahabat saya Tuan Ketua Balai Polis Bukit Puchong, Tuan Bignas bersama dengan kawan-kawan, seterusnya Tuan Kanan ya, Datuk Ketua Kampung kita, saya panggil dia Tok Boy, nama betul pun saya tak ingat awal. Apa dia? Tuan Datuk Safri, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang semati sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita pada Tuhan, kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah. Pada petang ini dapat kita berjumpa dalam satu majlis, kita sama-sama merayakan Aidilfitri bagi tahun 2026. Secara peribadi saya dan juga isteri dan semua warga kerja Pusat Khidmat Masyarakat Dun Serdang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan masa yang sama juga tahun ini ada keunikan sedikit. Di awal Ramadan ketika orang Muslim sedang berpuasa, kita sama-sama menyambut Chinese New Year ya. Dan Ramadan kali ini agak letih sedikit sebab bahagi masa antara solat tarawih, buka puasa dan juga menyantuni jemputan-jemputan CNY ya, Chinese New Year. Dan ini adalah keunikan dalam negara kita Malaysia. Kita punya banyak pelbagai kaum, bangsa dan agama, kita banyak perbezaan antara kita, tetapi apabila datang satu perayaan, kita sama-sama boleh merayakan perayaan yang ada di dalam komuniti masyarakat kita yang ada dalam negeri Selangor dan juga dalam kawasan Dun Serdang ini. Alhamdulillah. Nanti bulan 10 Deepawali pula, baik Melayu, baik Tionghoa dan juga kawan-kawan daripada penganut kaum Hindu sama-sama meraihkan Deepawali pada bulan 10 tu nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil peluang ini untuk kita menjelaskan beberapa perkara yang terkait dengan isu semasa, terutama berkenaan dengan krisis yang berada dalam negara kita hari ini, iaitu krisis yang disebabkan peperangan Amerika Syarikat dan Zionis Israel menyerang negara Iran, yang menyebabkan berlakunya kenaikan harga minyak dunia. Kita tidak termasuk, kita tidak terkecuali. Negara kita juga mengalami kesan daripada perang ini, di mana harga minyak kita melambung seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum. Diesel mengalami kenaikan yang mendadak, petrol juga mengalami kenaikan. Tetapi di masa yang sama, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mempunyai kerajaan yang sangat prihatin kepada rakyat. Walaupun dalam keadaan krisis dunia ini, banyak negara sudah mengalami keadaan yang sangat kritikal, tetapi negara kita Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita masih meneruskan budi 95 yang sangat membantu rakyat pada hari ini. Orang tanya, kenapa diesel di Sabah Sarawak lebih murah daripada kawasan Semenanjung? Kerajaan ini sayang sangat Sabah Sarawak sampai menganak-tirikan Semenanjung ke? Tuan-tuan dan puan-puan, sifat keadilan itu, adil itu bukannya sama rata, tetapi adil itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Penggunaan diesel
di kawasan Kepulauan Borneo, Sabah, Sarawak adalah sangat tinggi melebihi daripada Semenanjung. Siapa yang pernah ke Sabah Sarawak dia tahu, di Sabah Sarawak harga barang agak tinggi. Di Sabah Sarawak jalannya tak macam kita. Sebab itu penggunaan kenderaan-kenderaan yang menggunakan diesel lebih tinggi penggunaan daripada Semenanjung. Maka kerajaan memberi subsidi diesel di Sabah dan Sarawak, tetapi di Semenanjung diberikan budi 95 kerana di sini, di kawasan kita, majoritinya menggunakan kenderaan yang menggunakan minyak petrol. Macam kita pada hari inilah, ya, kebanyakannya kenderaan kita menggunakan petrol. Beberapa saja yang gunakan diesel. Dan terkait juga dengan harga barang. Bila kita kata harga petrol naik, diesel naik, maka harga barang akan naik. Tuan-tuan, 3 hari lepas saya ke Pasar Borong Negeri Selangor di Sikembangan, juga di bawah Dun Sri Serdang. Saya juga khawatir, takut-takut barang makanan kita, stok kita terhad dan juga harga kita akan melambung. Tetapi sesuatu yang saya tidak terduga, harga barangan kita masih lagi dalam keadaan biasa dan juga stok barang makanan kita masih lagi banyak. Saya ke si ternak di sebelah Pasar Borong, saya lihat masih banyak lagi lambakan beras import yang berada di sana dengan harga RM18. Di masa yang sama di Pasar Borong saya melihat harga ikan sebagai contoh. Ada ikan yang pada minggu lepas harganya RM20, tapi minggu ini turun RM17. Ada ikan yang minggu lepasnya harga RM20, hari ini naik RM24. Contohnya ikan kembung. Dan kenapa ikan kembung? Sebab ikan yang popular. Dia terkait dengan supply, demand and supply. Ya. Jadi bila demand tu tinggi, maka harga tu naik sedikit. Walau bagaimanapun keadaan terkawal, harga masih murah. Dan juga saya bertanya juga pada peniaga, bagaimana pembekal yang lain. Dia kata pembekal walaupun harga diesel naik, tetapi harga masih lagi kekal seperti biasa. Salah satunya negara yang boleh menstabilkan harga barang makanan ketika krisis dan juga masih lagi boleh menetapkan harga minyak dengan kadar yang baik adalah negara kita, Malaysia, yang ada pada hari ini. Di masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan, kita faham keadaan harga barang ini akan sedikit mengganggu. Ya, ada jugalah beberapa isu berkenaan dengan harga barang dan sebagainya. Tak perlu panik, tak perlu rasa gelisah dan sebagainya. Setakat pada hari ini dan minggu hadapan, saya difahamkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjemahan Makanan, barangan stok makanan kita masih banyak dan masih dalam keadaan harga seperti biasa. Kerajaan Negeri Selangor, kita peduli dengan rakyat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri. Kita ada jualan Ihsan Rahmah yang sangat popular di seluruh negeri Selangor. Bahkan program jualan Ihsan Rahmah ini diambil, program ini di peringkat nasional pula, dibuat jualan Ihsan Madani. Di kawasan Dun Sri Serdang, setiap bulan kita adakan 2 jualan Ihsan Rahmah dan juga 2 jualan Ihsan Madani. Di jualan inilah kita jual harga-harga barangan, beras, ayam, apa lagi, minyak, telur, semuanya di bawah harga pasaran. Ayam seekor RM10. Ya, kita buat sebulan 4 kali, 2 di Puchong, 2 di sebelah Equine dan juga Sri Serdang sana. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti laman Facebook saya, Abbas Azmi Official. Di situ kita akan terangkan program-program ini dan tuan-tuan dan puan-puan boleh terlibat untuk membeli barangan yang ada di dalam jualan Ihsan Rahmah ini. Ini adalah satu tindakan untuk kita memastikan siap warga negeri Selangor, khususnya Dun Sri Serdang, mendapatkan bekalan makanan yang mencukupi. Pada hari ini dalam keadaan kita berkrisis di peringkat dunia, tetapi di dalam negara kita Malaysia, khususnya negeri Selangor, kita masih lagi dapat memberikan peluang dan ruang kepada rakyat negeri Selangor mendapatkan bekalan makanan yang terbaik dengan di bawah harga pasaran yang ada pada hari ini. Program jualan Ihsan Rahmah ni, tuan-tuan dan puan, ini hanya dalam negeri Selangor. Hanya dalam negeri Selangor. Pergi Kelantan, pergi Terengganu, pergi Kedah, tak jumpa program jualan Ihsan Rahmah.
JER yang ada hanya dalam negeri Selangor, dan ia bermula selepas pandemik COVID-19 sehinggalah ke hari ini. Ini adalah kelebihan yang ada dalam negeri Selangor, dan subsidi yang kita keluarkan untuk jualan Ihsan Rahmah pada tahun ini oleh Kerajaan Negeri Selangor adalah sebanyak 50 juta ringgit khusus untuk program jualan Ihsan Rahmah sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Boleh ikuti laman Facebook saya, dan kita akan war-warkan program-program yang ada dalam dosen sedang kita. Di masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan, bagi anak-anak yang cemerlang, yang berjaya mendapat straight A, 8A, 9A, 10A, boleh datang ke Pusat Imat mendaftar. Kita ada hadiah special bagi anak-anak yang cemerlang yang mendapatkan straight A pada SPM tahun lepas. Jangan lupa kalau ada. Yang keduanya, pada mereka-mereka yang mendapat tawaran mengerjakan haji secara muasasah, ya, yang package tak payahlah pergi package 120,000 nak minta sumbangan, tak payah. Ya, yang pergi muasasah saja, tolong daftar ke Pusat Imat Masyarakat Dun Sersedang. Ada sumbangan RM1,500 seorang untuk bakal-bakal haji yang akan mengerjakan haji pada tahun ini mengikut muasasah. Kalau pergi husband and wife, dapatlah RM3,000, dan kita akan serahkan setelah pulang daripada mengerjakan haji. Dan banyak lagi program-program yang sedang kita atur, insya-Allah. Dan saya mengharapkan komitmen dari tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama terlibat dengan program-program yang diaturkan oleh Pusat Khidmat Masyarakat Dun Sersedang yang kita telah pun atur sepanjang tahun ini sehinggalah kepada hujung tahun yang akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya faham di kawasan Sarina Puchong ini ada beberapa isu. Isu yang pertama yang besar ialah berkenaan dengan hak milik. Setelah developer pemaju disyahkan bankrupt, masih banyak lagi unit-unit yang tidak sempat ditukar hak milik, dan properties ini diserahkan kepada liquidator. Saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan Haji Aziz, Ari, saya bagi kredit pada kawan-kawan di sini, termasuklah ketua cawangan kita Azli sendiri, yang kita mencari jalan bagaimana untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dapat menukar hak milik dengan kadar yang murah. 2 bulan yang lepas kita dapat pengurangan daripada pihak liquidator daripada 2.5% kepada 1.5%. Dan juga saya difahamkan pihak peguam juga willing untuk menurunkan charge mereka. Ini membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftarkan dan menukar hak milik tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi selepas 3 bulan tempoh promotion itu tamat, minggu lepas saya hubungi pihak Lelam, Saudara Fauzi, manager saya, call Lelam untuk berbincang. Mereka tak mau bincang, mereka tak mau lagi menurunkan 1.5% tersebut. Tak apalah, kita cari jalan lain untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan supaya hak milik tuan-tuan dan puan-puan dapat dipindahkan daripada pemaju kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan kadar yang bersesuaian. Kita tak nak sampai 12,000, 13,000, 14,000. Ya, kita faham masalahnya 30 tahun dah berlarutan. Jadi kita cari jalan macam mana kita nak selesaikan hak milik ini. Ada juga properties yang dia dah siap, ada CF tetapi belum dibayar premium tanah. Ada yang properties dah siap 30 tahun tetapi status tanah belum ditukar lagi, masih tanah lapang. Saya sedang berusaha berbincang dengan pejabat tanah, insya-Allah ada berita baik bagi mereka-mereka pemilik-pemilik rumah yang dah beli rumah 30 tahun tetapi tak boleh tukar hak milik disebabkan status tanah belum ditukar ataupun premium tanah belum dibayar. Saya bagi tahu awal sikit dengan bagi dia. Bagi kes macam ni, anda hanya perlu bayar RM1,000 sahaja untuk mendapatkan grant. Tetapi kita tunggu proses kejap. Sedang berbincang lagi. Ya. Jadi ada 2-3 kategori lah yang kita sedang usahakan untuk penyelesaian isu hak milik yang saya ingat sebahagian besar di kawasan ini yang masih belum selesai lagi. Yang keduanya isu parking. Saya mendapat banyak aduan. Di mana ada yang ni? Di SP3. Ya. Kawasan rumah strata shop lot, bawah kedai, atas rumah. Dan ketika pembinaan dahulu tidak digazetkan parking untuk unit-unit ini. Dan pada hari ini keputusan Kerajaan Negeri Selangor ialah menswastakan parking awam ini kepada sebuah syarikat Sandmax, dan pihak penguasa Sandmax datang saman
kepada mereka-mereka yang tak bayar tak bayar duit parking. Saya bincang dengan ahli majlis kita, Tuan Arasu. Tuan Arasu ni kawan lama saya. Dulu saya ahli majlis 2018, saya sama dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan bertuah, ada seorang ahli majlis yang pengalaman dia banyak dalam menguruskan urusan kaunselor, urusan PBT ni. Dan saya bincang dengan Arasu, saya bagi tahu, tolong tahan supaya jangan saman lagi penduduk ini sehingga benda ini selesai. Dan alhamdulillah, berita terbaik, penguatkuasa tidak akan saman lagi di SP3 setakat hari ini, ya. Dan akan datang pun takkan saman lagi, sehingga kita akan berikan stiker parking dengan harga RM3 sahaja bagi satu unit kereta, untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan tidak lagi disaman, khususnya penduduk-penduduk di SP3. Masa yang sama juga bagi mereka yang telah pun disaman. Saya kan masa raya-raya itu hari, daripada raya kedua sampailah ke raya ke-6, orang dah WhatsApp saya, tag saya dekat TikTok, tag saya dekat FB. Saya bagi tahu pada mereka yang kena saman, tolong serahkan slip saman itu pada ahli majlis. Saya akan bayarkan saman tuan-tuan dan puan-puan di SP3 itu, sementara menunggu mendapat stiker yang akan dikeluarkan oleh MBSJ. Ya, saman lebih kurang RM10, ya, RM10. Saya akan bayarkan saman itu sementara nak dapatkan tersebut. Ya, bukan saya lah, saya gunakan bajet Ustaz Iman lah. Ya, nanti orang kata pula YB banyak sangat duit ni. Dan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada Dun Sri Sedang, saya gunakan untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan saya mengharapkan keharmonian dan perpaduan yang ada dalam negara kita, dalam kawasan kita, diteruskan lagi. Baik Melayu, Cina, India, orang asal, kita semua satu keluarga besar. Kenapa Malaysia dan negeri Selangor dan nanti pun 60 tahun dapat menjadi sebuah negara yang maju? Sebab adanya perpaduan dan keharmonian antara kaum yang terbina lama dalam negara kita. Hari ini ada yang merah mata, ada yang cuba untuk memecah belahkan perpaduan ini, mengadu domba antara satu kaum dengan satu kaum. Apa-apa isu pun nak dibawa pada isu politik. Tak kisah isu apa pun nak dikaitkan dengan politik dan juga perkauman. Sedangkan budaya kita dalam Malaysia, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Jangan benarkan mana-mana pihak ini cuba mengkucar-kacirkan, mengadu domba, membuatkan kita syak wang sangka yang buruk antara satu sama lain, dan akhirnya negara kita, negeri kita, kawasan kita akan menjadi satu kawasan yang kucar-kacir, dan mereka yang buat begini adalah hanya untuk kepentingan politik dan kepentingan peribadi mereka semata-mata. Saya mengharapkan perpaduan seperti pada hari ini, petang ini, saya sungguh sangat gembira. Ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Tionghoa, dan inilah wajah sebenar Dun Sri Sedang yang ada pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah hadir. Bolehlah jamah makanan yang ada, ya, seadanya lah. Dan saya difahamkan oleh pengarah program, makanan ini hampir 100% daripada orang tempatan Dun Sri Sedang. Dan insya-Allah Haiti ini untuk kawan-kawan dan juga semua penduduk di kawasan Saujana Puchong. 18 hari bulan kita adakan satu lagi program jamuan hari raya, jam 8 malam hingga 11 malam di Equine Park pada 18 hari bulan. Saya jemputlah semua untuk datang juga pada 18 hari bulan ni, dan saya mengharapkan adalah kita dapat menaikkan keharmonian dan perpaduan, mempereratkan perpaduan dan keharmonian antara satu sama lain dari kawasan Dun Sri Sedang. Saya sangat berbangga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya sangat berbangga dapat mewakili tuan-tuan dan puan-puan kerana dalam Dun Sri Sedang ini mempunyai keutuhan, kekuatan, perpaduan dan keharmonian antara kita dalam komuniti masyarakat yang ada dalam kawasan Dun Sri Sedang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, beratur macam kita beratur ambil kambing golek. Kona dan pusing. Okey, teruskan. Okey, yang perempuan ambil dekat Puan Zazatu dah. Satu. Okey. Okey, hari ini yang perempuan ambil dekat Puan Zazatu Fariza. Terima kasih Puan Zazatu. Cakap apa ni? Terima kasih YB.
untuk saudara Pujo. Kita ada juara Rahmat yang mengiringi GSLA kita sudah malu banyak jom